Tahun lepas, aku dan 5 orang kawan aku, Johan, Mira, Haziq, Ika dan Daus, pergi bercuti ke sebuah pulau yang tak ramai orang tahu. Pulau ni memang cantik, air biru jernih, pasir putih dan tak dikenali ramai orang. Kami sewa chalet kayu tepi pantai, ada 2 bilik. Malam pertama di pulau tu, semua excited, pasang unggun api, BBQ, gelak ketawa. Tenang, tapi cuma malam tu saja. Keesokan harinya, petang, lepas balik snorkeling, kami lepak di veranda. Tiba-tiba kami dengar bunyi macam gendang kecil dari arah hutan belukar belakang chalet. Mula-mula kami fikir ada orang kampung buat latihan budaya. Tapi bila kami tanya penjaga resort, seorang pakcik tua yang tinggal sorang di situ, dia cuma pandang dan cakap, tak ada orang kampung kat sini. Dah lama mereka semua pindah. Malam tu Mira mula mimpi pelik. Dia kata dalam mimpinya tu ada perempuan rambut panjang duduk depan chalet, pandang dia. Bila dia bangun, semua orang tidur masa tu. Dan kami anggap dia hanyalah mengigau. Hari ketiga di pulau tu, pagi hari lagi kami terjumpa jejak kaki basah mengelilingi chalet. Tapi anehnya, tapak kaki tu kecil. Macam tapak kaki budak kecil. Kenapa ada budak kat pulau ni? Kami tanya pakcik tu lagi dan dia jawab, kalau jejak kaki tu cuma satu arah je, maknanya dia belum keluar. Kami dah mula rasa tak sedap hati. Bau busuk juga mula datang waktu tengah malam, macam bau bangkai bercampur lumpur masam. Johan buka tingkap nak tengok dan dia nampak seseorang merangkak laju ke tepi pokok, terus hilang macam bayang. Pada hari keempat, Daus pergi memancing awal waktu subuh. Dia balik dengan muka pucat. Dia bagi tahu tali pancing dia tersangkut sesuatu. Bila dia tarik naik, bukan ikan, tapi gumpalan rambut panjang hitam. Basah dan berlendir. Kami semua tergamam mendengarnya. Daus buang balik ke laut dan kami bersumpah takkan sebut benda tu lagi. Malam tu, Ika histeria. Dia menjerit, keluar kau dari sini, jangan sentuh aku. Mira dan aku peluk dia kuat-kuat. Badan dia panas. Bibir dia sebut nama seseorang dan dia kata, jangan ganggu kami. Malam tu memang malam paling gelap yang kami rasa. Lepas Ika jerit-jerit macam dirasuk, kami semua panik. Badan dia keras, mata dia bergerak-gerak macam ikut sesuatu yang tak dapat kami lihat. Bila Daus bacakan ayat dekat telinga dia, Ika tiba-tiba berhenti meronta. Tapi yang paling seram, dia mula bercakap. Tapi bukan suara Ika. Suara yang keluar tu serak, macam suara perempuan tua yang dah lama tak bercakap. Dia kata, kamu dah ganggu aku. Kamu tak patut sentuh. Kami semua diam. Tangan Ika tunjuk ke arah Daus. Daus terpaku. Dia kata lagi, rambut tu milik aku. Baru kami faham, rambut yang Daus pancing pagi tadi bukan rambut biasa. Dan sekarang, dia nak balas balik dengan apa cara sekalipun. Tak lama kemudian, Ika tiba-tiba pengsan. Nafas dia perlahan, badan dia sejuk. Kami selimutkan dia dan Mira temankan dia sepanjang malam. Tapi malam tu, semua tak tidur. Kami dengar bunyi geseran di siling. Macam ada sesuatu merangkak perlahan-lahan atas atap kayu. Makin lama makin kuat. Bunyi kuku cakar kayu.
Bila Johan suluh lampu ke tingkap, kami semua ternampak bayang kepala panjang tergantung dari bumbung. Dia dalam kedudukan terbalik. Intai kami dari luar. Tak ada yang berani keluar. Lampu dipadam. Kami baca apa yang kami tahu. Tapi malam tu, bunyi tapak kaki budak, suara tangisan dan gendang, semuanya datang serentak. Bila subuh menjelma, semuanya senyap. Tapi kami tahu, dia belum pergi. Keesokan harinya, kami semua tidur satu bilik malam tu sebab dah takut sangat. Tengah malam, pintu bilik diketuk kuat. Tiga kali. Bila Daus buka, tak ada sesiapa. Ada bunyi tapak kaki lari-lari datang dari dapur. Dalam masa yang sama, lampu kelip-kelip sendiri dan tingkap terbuka dengan sendirinya. Kain langsir terangkat macam ada orang lalu. Bau busuk datang semula, kini lebih kuat. Johan buka ruqyah dalam telefon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba telefon dia meletup sendiri, terus mati. Kami dah tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba kami semua dengar suara perempuan menangis dari bawah lantai. Daus mula azan kuat-kuat. Setelah selesai, Daus laungkan azan. Suara perempuan menangis bawah lantai tu terus hilang. Senyap. Terlalu senyap. Kami semua berdiri diam. Kami mula sedar, lampu tak berkelip lagi. Bau busuk dah hilang. Masing-masing cuma pandang kipas yang berputar perlahan. Mira menangis senyap-senyap. Johan hisap rokok. Tangan dia masih menggigil. Tapi dalam hati, kami tahu, ini cuma rehat sekejap. Penghuni di sini ni masih belum lepaskan kami. Kami cuba tidur. Tapi malam tu, semua mimpi benda yang sama. Ada seseorang tunggu kami di jeti. Hari seterusnya, kami cuba nak tinggalkan pulau tu pagi-pagi. Tapi bila sampai di jeti, bot tak ada. Penjaga bot pun tak muncul. Kami tunggu sampai tengah hari, tetap tak ada orang. Tak ada line, tak ada sambungan. Kami jalan balik ke chalet dan nampak sesuatu ditulis atas pasir depan chalet kami. Kalian belum dibenarkan pulang. Tulisan tu macam diukir dengan jari manusia, tapi sangat dalam dan kemas. Kami padam tulisan tu, masuk balik chalet dan kunci semua pintu. Malam tu berlalu dengan begitu tenang sekali. Dapat tidur seperti biasa tanpa adanya gangguan. Hari ketujuh, pagi tu, akhirnya bot datang. Pemandu bot, seorang lelaki muda yang kami tak kenal, cuma senyap masa kami naik. Kami tak cakap sepatah. Tapi bila dah jauh dari pulau, dia tanya dengan suara perlahan, "Kamu semua tidur mana malam tadi?" Mendengar pertanyaan itu, kami semua terkejut. Belum sempat kami keluarkan suara, terus dia kata lagi, "Sebab chalet tu dah lama terbakar sejak 2008. Kami pandang satu sama lain. Tak masuk akal. Kami tinggal di sana 7 hari 6 malam. Siap BBQ, pancing, tidur. Semua tu apa? Sejak kami balik dari pulau tu, tak ada siapa pun yang benar-benar sama macam dulu. Kami jarang bercakap tentang apa yang jadi, seolah-olah semuanya cuma mimpi buruk yang tak siapa berani nak sentuh. Tapi ada satu benda yang aku sendiri masih tak boleh lupakan. Waktu aku kemas beg lepas balik,
aku jumpa pasir halus kat dalam hoodie aku. Bau laut masih ada. Padahal aku dah rendam, dah basuh semua baju. Tapi pasir tu tetap ada. Kadang bila aku baring waktu malam, aku rasa langsir aku bergoyang sendiri macam malam-malam kat chalet tu. Entahlah, mungkin kami cuma penat atau mungkin ada sesuatu dari pulau tu ikut kami balik. Dan kalau kau tanya aku masih tertanya-tanya, pulau tu sebenarnya ada orang ke? Atau memang dari awal lagi kami yang tak dijemput ke sana? Terima kasih kerana sudi mendengar cerita seram kali ini. Jangan lupa kongsikan juga cerita ni bersama keluarga dan kawan-kawan semua. Tinggalkan cerita seram yang pernah dilalui di ruangan komen. Terima kasih dan selamat malam.